Bolehkah dalam perempuan cukur bulu tangan kaki dia? Sebab ni ada ubat sapu yang boleh hilang bulu. Terima kasih. Ni awet ni nak cukur bulu tangan kaki pula tu. Faham? Baik. Dia gini, dengar baik-baik orang Padang Putih. Apa yang datang larangan dalam hadis, dalam syariat, larang cukur, maka tak boleh kita cukur. Faham lagi? Apa yang datang dalam hadis suruh cukur, maka suruh kita cukur. Dia dalam hadis dia ada dua. Satu, hadis larang cukur. Yang kedua, hadis suruh cukur. Baik, kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama, hadis larang cukur. Antaranya bulu kening. Orang lelaki tak cek bulu kening cukur. Perempuan cukur. Nabi kata la'anallahu namisaq wal multanamisaq. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang buka selun cukur bulu kening orang, dan perempuan yang minta orang cukur bulu kening dia, atau dia cukur bulu kening. Dia cukur botok, dia toreh dengan kalang. Budak-budak puang tadi nak lawa punya pasal macam monyet jadi. Hang lagi aluh buat dengan peng nak beli pasar malam. Atau dicukur banyak, ditaruh bulu tu, aluh bulu tu. Dua-dua ni kena laknat. Faham? Itu datang larangan, larang cukur. Maka adakah larangan itu haram? Jawabnya, kalau dalam bab larangan bulu kening haram. Kerana apa? Nabi sebut la'anallah, Allah laknat. Ibn Hajar Al-Haythami sebut, kalau hadis kata laknat, mana dosa besar. Mana haram. Faham lagi? Ada yang larang cukur, tetapi larangan itu harus sahaja atau makruh. Contoh, Nabi kata simpanlah janggut dan cukurlah misai. Jadi Nabi larang cukur janggut. Jadi cukur janggut ini dalam mazhab Syafi'i makruh saja. Mazhab lain haram. Mazhab Hanafi, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh haram cukur janggut. Jadi fasik. Faham lagi? Kita Syafi'i, orang Mesir, lembut dia. Makruh saja cukur janggut, tidak dosa. Okey? Itu larang cukur juga, tapi bukan laknat. Faham lagi? Larang makruh. Baik, itu larang. Yang kedua, Nabi suruh pula. Nabi kata cukurlah bulu ketiak. Faham lagi? Bulu ari-ari. Betul tak? Bulu kemaluan. Maka cukur itu, perintah itu sunat. Faham? Dalam mazhab jumhur, sunat. Baik. Pendek cerita nak balik. Apa bulu tu? Bulu-bulu yang disebut dalam hadis. Bulu-bulu yang tidak larang dan tidak suruh. Seperti yang tanya dalam soalan. Bulu kaki, bulu tangan. Tak ada larang, tak ada suruh. Maka balik pada tujuan. Nampak? Apakah tujuan? Jadi semek ni, dia cukur bulu kaki dia, apa tujuan? Cukur bulu kaki orang perempuan ini, kalau cukur saja supaya licin, bukan nak dedahkan aurat, nak tayang betih, harus. Faham lagi? Tapi kalau dicukurnya bulu kakinya supaya suaminya nampak lebih seksi dan menggoda, lebih tertarik, sunat. Bak tengah kau pakai bulu betih lebat kan, suami tengok masuklah bilik pengantin tu bik luar mula. Nampak tak? Bak apa wah tu bik mula? Mak tanya. Dia kata bukan, saya make lah bilik. Dah siapa ni je? Goalkeeper. Faham? Ketim bulu itu ngati puang nyanyi tengok. Tak? Cukup untuk suami dia. Sunat. Faham lagi? Kerana beriah untuk suami. Orang lelaki saja-saja cukup makruh cukur bulu lengan, bulu kaki. Kerana orang lelaki-lelaki ni lebih cantik berbulu. Faham lagi? Cukur bulu kaki. Tapi kalau dia saja dia cukur kerana hajat. Contoh apa? Kerana bulu betis dia orang lelaki ni lebat sangat. Jadi sekali pergi surat, orang komak tu dah siap lagi buang mucuk. Lekat di bulu betis. Faham? Kat setengah kilo mucuk lekat. Dah lebat sungguh. Jadi nyanyi pada buang mucuk je. Dia pun cukur. Harus. Bapa mu cukur bulu betis ni? Supaya nampak licin macam Kak Sajat.
nampak licin macam orang puang. Hukumnya haram kerana tasyabuh bin nisa, menyerupai wanita tujuannya haram.